Guys, ni kita ada tetamu yang cukup istimewa. Satu dunia kenal, Mr. World guys. Jangan main-main. Tak kenal. Kenalkan sikit lah kalau orang tak kenal tu. Saya Lekir. Tahu Lekir lah, nama sebenar tak payah kot. Saya duduk Seremban. Duduk Seremban lah? Ya. Jadi kalau jumpa boleh lah? Tak boleh. Saya tak suka jumpa orang. Lekir, Ya. nak tanya sikit lah kan. Macam mana hang boleh bahagikan masa dengan kerja, macam mana hang boleh bahagikan masa dengan workout, dengan training apa semua? Macam mana? Benda ni macam basic lah. Macam dah amal selalu dia jadi macam pergi kerja, balik kerja, pergi gym. Dia jadi kebiasaan. Dia jadi kebiasaan lah. Daripada start pukul 7 pagi sampai ke petang lagi kerjaan. Okey. Balik pada kerja, baru pergi gym. Lepas tu pergi gym tu berapa lama? Gym aku ni kalau tengah prep ni lebih kurang 2 jam, sejam setengah lah. 2 jam, sejam setengah kalau tengah prep. Ya. Kalau tak ada game apa semua? Kalau tak ada game apa tu rasa lama lagi sebab dia santai. Sembang yang banyak. Oh, lagu tu. Kalau tak ada game dia santai sembang training 3 jam situ. Oh, jadi patutnya training tu set je. Tak ada lama. Set lah. Tapi sembang dengan member tu jadi lama tu. Ni hampa semua nak tahu lagi, kita nak sembang macam-macam dengan Lekir, jangan lupa follow. Saat ni ada macam-macam soalan nak tanya lagi. Jangan follow.